Untuk bakal pengantin, jangan korang buat kesilapan macam ni untuk majlis kahwin korang. Ni adalah video untuk part 1. Tips ni paling ramai bakal pengantin terlepas pandang. So nak tahu apa dia? Jom tengok video ni sampai habis. Kesilapan dia, jangan korang order makanan ikut jemputan tetamu korang. Tapi korang wajib ikut formula PAX yang saya nak kongsikan dengan korang semua ni. Katakan korang punya jumlah tetamu 500 jemputan. So 500 tu korang kena darab dengan 3. So berapa total dia? Jadilah 1500 packs makanan yang perlu korang order. So korang dapat tak ilmu yang saya nak kongsikan dengan korang ni? Lagi satu, bakal mengatin, kalau korang tak nak terlepas pandang perkara-perkara yang penting untuk majlis korang, ataupun korang tak tahu macam mana nak rancang bajet perkahwinan korang daripada A sampai Z untuk majlis kahwin korang, saya ada sediakan satu template bajet wedding planner untuk bantu korang semua bakal pengantin. Untuk bantu korang semua bakal pengantin rancang bajet perkahwinan korang daripada A sampai ke Z. Dalam template tu juga saya ada sediakan checklist penting yang sepatutnya korang tak terlepas pandang. So korang boleh tick dan update di dalam template tu. So macam mana korang nak dapatkan template ni? Korang boleh cari di ruangan buyer sekarang.